Salam sejahtera dan bertemu kembali di channel saya BPJM. Kepada korang yang belum follow, boleh follow channel saya untuk dapatkan info-info yang akan saya kongsikan dari masa ke semasa. Okey, topik hari ni apa? Okey, topik hari ni ada yang bertanya apakah hukuman kalau orang asing overstay atau tinggal lebih masa di Malaysia. Okey, so seperti mana yang kita tahulah mana-mana warga asing yang menetap di Malaysia ni dia perlu ada suatu PAS yang sah. PAS tu maksudnya permit kerja ke, spouse ke, PAS pelancong ke, apa-apa kebenaran PAS yang diberikan oleh JIM. Okey, jadi dalam PAS tu akan mention lah memang ada berapa hari dia boleh duduk sini, berapa lama dia boleh duduk sini. Okey, jadi warga asing kena patuh kepada ketetapan yang ditetapkan. Jadi ada juga yang tinggal lebih masa. Jadi tinggal lebih masa ni adalah satu kes yang ramai warga asing lakukan. Okey, kalau dalam operasi mereka tangkap pun kes-kes tinggal lebih masa ni pun antara salah satu kesalahan yang dilakukan oleh warga asing dengan banyak. Okey. So kalau mereka ni ditangkap, apa hukuman yang bakal mereka hadapi? Okey, bagi kes-kes tinggal lebih masa yang dilakukan oleh warga asing, hukuman yang diperuntukkan dalam Akta Imigresen adalah denda tidak kurang RM10,000. Tahu, denda tu tidak kurang RM10,000. Contoh kamu ditangkap masa overstay. Katakan kamu overstay 30 hari ditangkap. Okey, denda je tidak kurang RM10,000. Iaitu paling kurang pun kamu kena denda RM10,000 di mahkamah ya. Atau penjara tidak lebih 5 tahun. Penjara tidak lebih 5 tahun. Ataupun mana-mana keputusan yang ditetapkan oleh mahkamah lah. Okey, jadi itu adalah hukuman yang ada dalam Akta Imigresen. Okey, jadi kepada anda yang warga asing yang tinggal di Malaysia ni, jangan tinggal lebih masa, ikut peraturan ditetapkan. Kalau mana yang dah tinggal lebih masa tu nak balik tu, program Repatriasi Migran 2.0 telah pun dilanjutkan. Ambil peluang dan balik ke negara asal dengan segera. Okey, jangan tinggal lebih masa di negara orang nanti kena tangkap, kamu juga yang rugi. Okey.